Assalamualaikum dan selamat kembali. Ada beberapa item. Okey, salah satu dia adalah ini aluminium light pole. So dia batang batang untuk gantung lampu je pun. Okey, dia datang dalam kotak macam ni. Kita buka tengok So color grey, saiz 980 x 12 mm. Okey, ni adalah produk Nature Hut daripada China. Okey, dia ada bagi bag ni. Okey, dia ada bagi bag dia ni. Kita tengok, kita buka. Apa yang dia bagi? Oh. Okey, dah 1, 2 dan 3 batang ni. So yang ini boleh sambung ke sini. Dia terpulang. Mungkin kalau kita nak sambung terus sini lagi tinggi pun boleh. Contoh aku tunjuk demo. Kita tunjuk yang rendah saja. Okey, contoh aku pasang dekat sini saja. Okey, ini adalah dia punya clamp. Dia bagi clamp. Clamp ni yang aku akan lekatkan dekat meja. Tak kisahlah meja ke, rak ke atau apa-apa benda yang boleh gantung benda ni. Macam ni skru ni. Okey. Skru macam ni. Contoh dia macam ni. Basically dia, yang ni letak je dekat meja. Contoh dekat bucu meja ke tepi meja kan. Kemudian kita kunci dia, ketatkan dia. Ketatkan sampai habis. Kemudian yang ini kita masuk je, skru je dekat dalam. Skru sampai rapat. Dan yang ini adalah untuk kita gantung kita punya lampu. Contoh macam ni. Okey, kita bagi macam ni. Letak macam ni. Kita boleh gantung kita punya lampu. Contoh, gantung dia dekat sini. So, yang ini dia duduk dekat meja macam ni. So, aku onkan bedalah ni. Aku onkan lampu dia cerah sangat. Dan juga ubat nyamuk. Onkan sekali. Bukan ubat nyamuk lah. Orang kata tempat nak bunuh nyamuk ni kan. Alright. Okey. So benda ni akan duduk kat meja. So kalau kita letak kat meja makan pun benda-benda boleh jadi lampu juga. Okey. Ini adalah berkenaan dengan light pole ataupun batang ni lah, aluminium. Dia ada beberapa color kalau ikutkan dia ada beberapa jenis color. Okey, tutup dulu lampu. Alright. Okey. Kemudian benda ni boleh buka. Okay, dia boleh sambung dia ada banyak ni. Boleh sambung dia. Bergantung kita nak tinggi mana kan. Agak stable juga boleh tahan juga. So sehingga panjang ni. So boleh tengok panjang ni. Tahu nampak tak nampak dalam kamera ni? Dia panjang ni lah. Tinggi juga tunjuk kat sini mungkin nampak kan. Panjang ni. Dan yang ini akan letak di bawah. So yang ini akan duduk dekat meja lah. Meja ke, kita punya rak ke atau apa-apa je lah. Dekat pokok ke apa-apa yang kita boleh lekat dia. Dan gantung dia. Cara buka dia pula, dia bagi 3 batang ni kan. So boleh buka dia ni. Okey, ni. Kemudian yang seterusnya. Okey, jadi dah 3 ni. Okey, harap perkongsian aku serba sedikit ni memberi sedikit manfaat lah kepada mungkin ada orang yang tengah survey-survey barang-barang ni, nak tengok secara fizikal, tak boleh nak tengok apa kan. Susah ke apa kan, sebab mungkin yang jual online ramai tapi yang buat berkongsi secara detail ni mungkin tak ramai ke apa kan. Aku pun berkongsi setakat aku punya setakat yang aku boleh je lah Sampai di sini dulu. Assalamualaikum. Bye bye.